Dia umur Ha. berapa dia ambil gam? Tingkatan 3. Okey, umur 15. 15. Okey, tingkatan 3 dia ambil gam. Berapa lama Mm-mm. dia ambil puan? Lama jugalah rasa. Sampai Saya pun tingkatan berapa? lupa. Sampai tingkatan 4. Setahun lah, setahun. Aha. Okey, dalam tempoh setahun dia ambil gam, yang berlaku dekat dia jadi apa? Saya tak tahu. Saya tak tahu langsung anak saya ni ambil gam. Yang saya tahu lepas tu dia ada pergi interview UDM lah. Okey. Masa tu baru dia kecoh-kecoh sebab air kencing kan. Dia takut kan. Okey. Dah sampai, lepas tu dah sampai 2 minggu duduk sana, dah sampai interview akhir lah kira. Alright. Masa tu dia terus blur. Oh. Balik daripada tu dia terus dengar bisik. Saya ingatkan dia gangguan lah. Alright. Lepas tu baru saya tahu sebenarnya, baru dia cerita lah sebenarnya dia ambil syabu tu semua. Oh, maksudnya dia ada ambil gam sampai umur 16 sampai umur 17. Yelah lebih kurang macam tu lah, 15, 17. Kejap, 16. 15 sampai umur 16. 16. Lepas tu dia dah ni lah ambil syabu, campur-campur lah, ganja semua. Masa dia nak pi TUDM, temuduga TUDM. Umur dia berapa? Umur dia 18. Umur 18. Tahu bila tu dia pergi temuduga TUDM? Saya pun lupa, tapi dah lupa lah saya Pak Yus. Masa tu dia sempat lah dalam temuduga tu kan dah 2 minggu seminggu 2 minggu. Dia dah yang ujung lah. Masa tu dia tak ambil lah. Sebelum tu pun dia tak ambil jugalah. Oh, maksudnya dia ambil di tengah hujung-hujung tu dia ambil? Apa tu maksudnya? Maksudnya kan dia tak ambil tu kan dia kong lah sepanjang. Dia kong tu lepas panjang tu interview tu tak ada lah kan. Dia punya bekalan semua. Ya. Lepas tu waktu interview akhir, macam dalam 4-5 orang interview dia langsung tak boleh cakap begitu. Oh, maksudnya bila dia tak dapat barang tu lama dia jadi hang ya, dia jadi kong. Sebelum tu pula dia katalah dalam bilik tu dia nampak sekian-sekian, dia dah mula macam halusinasi. Dia halusinasi sebab tak dapat barang. Yalah. Terus jadi otak dia terus jadi blank. Dia kata tak tahu apa nak cakap, dia kata. Lepas tu dia tak gagal lah. Gagal. Lepas tu baru dia cerita dengan saya. Masa tu barulah faham kan. Ya. Lepas tu baru-baru ni je lah yang bila dah Pak Yus, saya tahu pasal program Pak Yus tu, barulah saya tanya betul-betul kan kat diorang. Barulah saya tahu yang pasal dia ambil apa semua. Sebelum ni saya cuma tahu je lah kan. Tapi tak detail lah, tak macam elak lah nak ambil tahu, macam tak sanggup. Umur adik sekarang berapa umur? Dia sekarang 27. Adik? Adik 27? Maksudnya dia pergi temuduga itu umur 18? Macam mana ya Pak Yus, saya pun lupa. Yalah umur 18 lah. 27 umur 18 kita kata 9 tahun lepas lah. Okey, dia pula ni dapat surat OKU ni berapa tahun dah? Dia dapat OKU ni 2018. Dia dah 7 tahun lah. 7 tahun OKU akibat ambil drug. Okey. Lepas tu dia dah schizophrenia tu. Lepas tu yang doktor bagi ubat lah. Lepas tu dia bergantung dengan ubat dan dia stay ambil syabu, stay ambil lagi lah. Ya, ganja dan sabu. Ganja sabu dia ambil lagi. Baik. Dia kata ganja tu tak cover lah sabu dia kata. Tak boleh nak cover dia kata. Tak boleh cover sebab dia, yalah bayangkan puan masa dia umur 18, ni saya yang situasi saya sharing. Umur dia 18. Bila dia pergi temuduga TUDM kan, TUDM depa kenalah kuarantin dulu. Kuarantin untuk sesi ni sebab saya ex-servis TUDM juga. Saya tahulah situasi tu. Kemudian disebabkan panjang masa tu dia tak dapat barang, dia jadi hang. Dia panggil kong, dia jadi kong. Sehingga kan dia cakap pun tak boleh. Dia nampak macam-macam halusinasi. Ya. Kemudian dia gagal. Bila gagal tu baru dia tertang. Itu masa umur
Umur dia 18. Maksudnya impact dia tak dapat barang tu boleh jadi biul. Okey, kemudian itu umur 18. Kemudian 2018. 9 tahun lepas. 9 tahun lepas tu umur sekarang 27, 9 tahun lepas maknanya umur 19. Umur 19 tu dia dapat surat OKU. 2018 umur dia berapa ya? 19? 19. 19 tolak daripada 27. Tapi dia memang 2018. Yalah. Kan? 2018 tu dia balik daripada sana tu dia saya bawa berubat semua lah kan. Ingat gangguan semua. Lama-lama tu dia dah tak terkawal semua. Macam-macam lah. Dia nampak tu lah. Dia kata tangan dia ada ulat lah. Dia kopek-kopek lah. Macam-macam lah. Lama-lama dah 2-3 pagi saya kena kejar dia. Mana dia nak pergi. Lepas tu bawa hospital. Lepas tu yang doktor bagi ubat. Lepas tu dalam setiap 2 bulan jumpa doktor. Lama-lama dapat kad OKU. Mental. Sekarang dia 6 bulan sekali baru jumpa doktor. 6 bulan sekali jumpa doktor dan ubat memang dibekalkan 6 bulan sekali. Bukan. Ubat 2 bulan sekali lah. Oh, ubat 2 bulan sekali. Setiap hari. Kena ambil ubat 2 bulan sekali. Dan tapi jumpa doktor, adakah dia makan ubat tu setiap hari? Dia pun dah pandai lah. Kalau dia rasa tak okey baru dia makan. Maksudnya memang ubat tu dibekalkan untuk setiap hari tapi dia tak ambil lah setiap hari. Baik. Tak adalah sangat. Baik. Kemudian syabu dia stay ambil, ganja dia stay ambil. Ya. Walaupun dalam situasi, dalam keadaan OKU sekarang. Kemudian puan, untuk adik saja ni kita untuk adik. Untuk adik kemudian dia, si adik ni yang umur 27 ni, 6 hari lepas, puan buat keputusan untuk ambil treatment. Dan kita start hari tu juga. Baik, puan cerita apa perbezaan dia selama 9 tahun ni dengan 6 hari ni. Saya mula-mula sekali dia minum tu semua macam biasa lah. Lepas tu dia, tapi yang saya perasan muka dia segar. Muka dia segar. Lepas tu sebelum ni dia makan semua dia tak tutup kan. Roti buka tak tutup. Kali ni saya tengok dia pula tegur adik dia. Dah makan tutup. Dia kata ikat semua. Saya pun macam dia macam tu pula kan. Dia boleh berfikir lah. Datang balik perangai dia dulu. Dia tegur adik dia. Tidak dia pun sama sekali kan. Ini dia tegur. Lepas tu sekarang dia basuh pinggan. Macam tu lah. Tapi dia asyik dia macam selalu buai besar lah. Yang ini buai besar. Anak yang ni. Baik. Untuk adik membuat. Dia kata macam cirit-birit lah. Yes. Tapi okey je. Lepas tu okey je. Tak ada rasa sakit perut dia kata. Tapi baru ni saya tanya dia. Itu saya tanya dia last ambil bila. Dia cakap sehari sebelum dia start ambil air herba tu lah. Baik. Tapi tadi saya tanya dia. Dia cakap dia belum lagi ambil. Tak adalah dia kata. Tak ingat apa. Tak rasa apa dia kata gitu. Maksudnya sepanjang kita bagi treatment langsung dia tak ambil belum lah. Lagi lah. Syabu ke ganja apa boleh tak ambil? Dua-dua tak. Sebab semalam saya nampak. Saya nak tanya macam macam tak nak. Iyalah. Tak tahulah. Dan santai okey. Tak nak. Semalam saya nampak dia dengan kawan dia. Lepas tu saya pun saya tanya dia. Lepas tu saya cakap dia cakap dia tak ambil. Saya kata habis tu kawan dia kata tak adalah. Dia tanya pasal rokok. Dia cakap itu je lah. Ya. Lepas tu saya diam je lah. Baik. Jadi puan tengok itu di sudut perangai dia. Daripada problem dia tu, sekarang perangai dia dah nampak berubah. Dia dah kemas, dia boleh kemas. Bilik dia macam mana ni? Bilik belum. Tapi dia dah mandi semualah. Dia cakap dengan saya, mandi pakai sabun ni Saya pun sorok semua shampoo, badan semua saya sorok lah kan. Baik. Biar sabun tu je ada. Dia pun mandi. Dia sebab suruh, dia mandi bersih lah selalu. Kiranya air berderau-derau kan sebab dia sabun semua badan kan. Beza. Kau tidak tak nak mandi. Susah semua mandi. Paling lama berapa lama dia tak mandi? Kena suruh macam budak-budak lah. Kalau saya tak paksa, mahu dia selang-seli lah mandi. Berapa hari? Tapi ni sehari lah. Berapa hari dia selang sehari lah dia tak mandi? Kalau biarkan mahu dia tak mandi. Memang dia orang tak mandi pun. Dia orang ni kalau ambil barang dia tak mandi. Ada yang 2 minggu tak mandi pun dah. Ini tapi tadi dia pergi, selalu dia tak buat, dia buat Grab kan.
Baru 3 bulan dia belajar buat Grab, tapi tak setiap hari lah. Seminggu tahu per kali. Tapi sekarang ni pagi-pagi dia dah mandi. Lepas tu dia pergi buat Grab. Lepas tu dia tengah hari balik. Saya biarkan je lah. Bagus. Petang dia pergi. Sekejap lagi dia tidur tak. Saya biar je lah. So nampak rutin dia dah macam normal. Tak macam OKU lah. Macam normal lah Syed. Ya Tapi normal dia, tu. dia letih. Dia suka tidur lah. Yalah tengah nak proses bina sel tadi. Itulah. Itu yang dia tak pergi. Kalau tidak. Dia sibuk lah cakap. Nak bagi duit rumah lah. Dia cakap. Bagus. Belum bagi. Dia baru 4 bulan je lah buat. Ya. Alhamdulillah. Okey, itu untuk adik yang OKU. Selama 7 tahun. Baik. Ya, Jadi, barang pun... Okey, rupa dia pula puan. Rupa dia sebelum dengan selepas. Dalam 6 hari ni rupa dia beza tak? Dengan 9 tahun lepas? Memang beza lah. Memang... ni saya nampak segar je. Saya tengok sendiri kan. Muka dia. Baik. Macam ceria pun ada. Macam tu. Puan berbual tak dengan dia? Sebelum ni berbual? Pas sebelum ni macam mana? Berbual. Berbual dah Okey, baik. Tu settle bagian adik. Baik. Untuk abang pula. Apa cerita pula dengan abang? Umur abang 28. Abang 28. Tapi abang ni dia dia lewat. Dia kata 18 baru dia ambil. Sebab dia belajar dekat kolej tu lah. Profesional kan. Masa dulu. Jadi dia kat situ lah. Masa dia duduk luar. Baik, dia duduk kat luar. Tapi adik ni lagi awal lah. Adik umur 16. Ni. Dia Adik tak dia umur 18 dia kata. So beza adik dengan abang 3 tahun lah. 3 tahun beza adik dengan abang. Baik. Okey, macam mana dengan situasi abang pada usia 18 mula start? Dia ni saya tak tahu pun dia ambil. Baik. Sebab tahu-tahunya dia konting belajar sampai saya nak pindahkan dia dekat Seremban. Pun dia lari malam tu. Saya pun tak tahu kenapa. Terus dia tak balik rumah. Lama lah. Kira lama. Tapi cuma dalam 2-3 tahun dia baru balik betul-betul. Okey. Kemudian puan dapat tahu ni bila anak terlibat dengan Syabu ni, dengan Dadah? Bila adik dia, saya tahu adik dia tu kan. Lepas tu saya tanya adik dia lah. Adik dia pun tahulah abang ni ambil. Oh gitu. Banyak tahun dah abang tahu. Okey. So abang ni kena tangkap berapa kali? 2 kali. 2 kali kena tangkap. So yang puan bagi tahu tu lagi sekali lagi lah. Takut kena 39C ni. Itulah. Yang saya pergi kat tempat kerja tu abang kan? Itu abang. Itu dia dekat tempat kerja dia ada cashier lah ambil duit. Jadi polis datang. Polis cek semua lah. Lepas tu tengok dia ada rekod kan. Okey. Cek semua ada lah. Angkat lah. Oh gitu? Itulah sebenarnya. Berlaku kehilangan duit ke macam mana? Tak ada. Itu cashier memang. Memang cashier dia akan ada check record. Anak check saya record. bukan cashier. Dia jurujual. Tapi ada kes. Ada kawan dia cashier. Buat kes ambil duit. Jadi doktor polis datang. Itu yang polis tengok IC semua. Ambil. Dapat ada record. Pada ada record urine. Lepas urine kena sekali. Itulah cerita. Tapi bagus sebab tempat kerja tu tak buang dia. Itulah sebab yelah saya pun merayu juga. Tapi tempat kerja tu pun kata dia kerja rajin. Macam tu lah. Kerja bagus. Kerja dia bagus. Kerja bagus. Itu diorang ambil dia. Balik. Baik, bagus. Ada juga majikan yang bagi peluang, bagi ruang kan? Dia memang dia suka. Memang bidang yang dia suka lah tu. Memang dia kerja lama lah kat situ. Okey, baik puan. So, 6 hari kita bagi lepas saya jumpa dia. Apa perubahan dia? Dia kerja macam biasa. Lepas tu dia ni tak, dia kencing. Dia kerap kencing. Okey. Busuk dia kata. Dia ni buaya besar tak sebab dia memang sembelit teruk. Tapi baru tadi saya borak dengan dia. Dia cakap, Alhamdulillah okey lah dia kata. Setiap hari dia buaya besar. Sembelit tu dah hilang? Lepas tu muka dia, saya cakap dengan dia, muka dia nampak okey. Dia kata, yelah dia cakap, dia tengok sendiri pun muka dia okey. Dia kata. Alhamdulillah. Saya cakap dengan dia, kalau tidak muka dia macam nak borak-borak tu, macam muka takut. Dia macam kenyot je muka dia. Teruk dahi. Tapi sekarang okey je. Muka dia.
Alhamdulillah. Memang saya nampak tu lah. Saya tengok muka diorang tu macam ceria je. Macam normal balik lah. Macam normal dulu. Macam dulu Dia balik. macam, dia segar je kan. Dia tak adalah ni sangat macam gelap aje lah macam tu. Dia kata, dia lah cakap bawah mata ni dah tak ada lebam ni kata. Kalau tidak hitam ni bawah ni dia kata. Ya, hilang dah lebam tu. Allah Akbar. Alhamdulillah. Tapi tadi saya tanya dia. Ya. Dia ada ambil tak? Dia kata dia ambil selepas Pak Yus bagi dia air tu. Okey. Yang satu banyak tu kan. Ya. Itu dia dah ambil sekali dia cakap. Lepas tu dia tak ada dah dia tu. Sekali maksudnya sekarang tak ada lah. hari saya bagi tu dah clear. Lepas tu dia ambil. Lepas tu okey baik. Esoknya dia ambil tapi sampai sekarang dia tak ambil lah. Alright. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana? Ayah dia orang ada bagi apa-apa respon? Tak ada. Saya cuma cakap nak rawat tapi saya tak cakap detail lah kan. Ya. Ayah dia, yelah mungkin dia lah pun ada masalah dia kan. Baik. Kot lah ayah dia tengok perubahan anak ke tak. Itu yang saya cakap dengan anak saya, jangan cerita apa-apa. Kan? Biarkan dulu. Biar ayah tegur. Apa dia? Biar ayah dia tegur nanti tengok perubahan sendiri. Macam tu lah. Biarlah saya cakap. So ayah tak tahulah ni apa kita tengah rawat ni. Sebab dia pun tak rumah kan. Dia tak tahu. Macam mana puan boleh jumpa saya? Oh ya, flyers. Anak saya masa tu dia baru lepas keluar, baru lepas kes lah. Lepas tu dia duduk je dekat depan kedai. Dia cakap, lepas tu dia cakap dengan saya, Mama tengok ni. Dia cakap apa ni? Macam tahu-tahu pula dia kata dia tu menaga dadah dia. Begitulah. Lepas tu saya tengok, lah. Lepas tu saya pun berkenaan macam tak perlu berhenti kerja kan. Lepas tu di rumah. Memang macam, ini memang peluang kan. Itulah. Macam terbaik lah bagi saya. Tak, kalau dia berhenti kerja, dia pun ada hutang. Adakah puan tengok dekat link dekat YouTube tu, dekat flyers tu, puan tengok tak dekat situ? Saya tengok kat situ. Lepas tu saya cari dalam YouTube semualah. Saya lah sendiri dengar lah. Yes. Maksudnya saya nak tahu flyers tu function ke tak function. Saya nak tahu function tak flyer? Function lah. Function. Sebab anak saya function juga. Membantu. Saya pun nak gaji juga pasal nak perbaiki flyers tu bagi orang hook kan, nampak benda tu kan. Lagi satu Pak Yus, anak saya, kawan dia memang ambil ketum. Baik. Tapi dah berhenti kerja lah. Kemudian datang melawat dia. Lepas tu dia kan tengah minum air. Tu memang saya bekal untuk dia kan. Dia kerja sampai malam. Lepas tu dia bagi kawan dia sikit. Lepas tu kawan dia terus muntah Pak Yus. Usus? Muntah hijau dia kata. Ya. Ketum ni dia attack usus. Terus muntah. Yes, tapi bagus. Yelah. Dia cakap tak boleh lah bagi banyak ni. Tapi kesian lah. Saya cakap kan tak apalah. Okey lah bagi sekali okey lah. Okey bagi sekali okey. Nanti saya nak jumpa tu dengan anak pun kan. Saya tak tahu dia rehat pukul berapa. Saya tak tahu dia rehat. Nak ajak nak minum dengan dia ke apa kan. Boleh duduk Pak Ayu boleh je pergi kedai. Kalau lalu tanya dia sebab dia pun tak tentu rehat pukul berapa. Dia rehat masa sendiri. Itulah. Macam kalau tak ada orang tak tentu. Malam maksudnya dia balik malam lah pukul 10 malam, 11 malam. Tapi memang selalunya memang 12 malam lah balik. 12 malam. Okey tu kalau 12 malam. Dia masuk pagi, masuk tengah hari atau masuk petang. Tapi balik semua 12. InsyaAllah nanti boleh lah nak jumpa dengan dia. Pasal saya selalu duduk dekat kedai kawan saya tu dekat ujung tu. Dekat traffic light Taman Pelangi tu kan Ayam Kampung tu. Acak Ayam Kampung tu dekat satu nerai dengan kedai dia lah. Yalah. Boleh lah nanti kita nak jumpa nanti kan. Nak tengok sembang dengan dia. Baik, puan tak try ke sikit rasa? Masa tu saya asma. Okey. Lepas tu saya tengah batuk-batuk lah. Lepas tu saya cakap ambil sikit lah kan. Okey. Dia kata saya ambil 5 titik. Lepas tu tak tahulah, alhamdulillah lah. Masa tu saya terus dah berhenti batuk. Dah berhenti batuk satu, asma hilang tak? Asma tu bila dah berhenti batuk tu dia tak jadi asma lah sebab dia baru nak mula kan. Yes. Batuk tu datang sebab nak datang asma lah tu. Ya. Okay. Tapi saya tak adalah ambil lagi, kata cukup pun. Okey, tak apa puan, tak apa. Puan ambil je. Puan ambil je sama. Saya kalau boleh nak habiskan diorang dulu kan. Tak apa. Puan, tak apa. Nanti saya hadiah kat puan satu. Hak titik tu kat puan satu, insyaAllah.
Untuk Puan sebab Puan ada asma. Memang asma pun boleh clear Puan. Itulah saya Darah ingat Pak tinggi Yus kata semua macam mana? boleh kan. Boleh. Asma pun boleh insya-Allah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Tu saya nak tahu tu. Nanti titik kat ayah dia sekali. Ayah hisap rokok? Tak ada, ayah dia tak tokok. Bagus. Alright. Dah masuk Tapi titik. ayah dia macam-macam penyakit lah. 3 serangkai ni. Elok tu. Titik kat ayah, titik dalam minuman. Tak apa, tak bagi tahu pun tak apa kat ayah. Kan? Jantung Puan, kalau anda kata ada jantung, lagi seminggu nak pasang spring tu, nak pasang payung tu, tak jadi pasang. Minggu depan nak pasang tak jadi. InsyaAllah. Itu untuk jantung darah tinggi. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey Puan, yang tu lah alhamdulillah saya puas hati dengar cerita Puan ni. 6 hari treatment kita bagi, dia orang berhenti on the spot. Yang best dia adik tu sebab adik OKU. Tapi saya cakap dia makan ubat tak? Ubat doktor. Dia cakap makan lah, dia kata. Lepas tu saya kata makanlah dulu, nanti pelan-pelan lah saya tengok macam mana kan. Saya cakap macam tu je lah. Saya menarik tu. Cumanya nanti anda kata doktor, check dekat doktor, tengok elok tu, jangan abang ambil DRT punya treatment. Abang kata makan ubat doktor je lah. Yalah. Kan, tapi anda kata doktor kata nampak perubahan tu ketara, insyaAllah. Kita pun nak tahu juga report daripada sekretari lah. Tapi doktor tu pun dia tanya kita Pak Yus. Okey ke tak okey? Dia yang tanya gitu. Kita kata okey. Macam tu je lah. Kotlah doktor tu minta cerita kalau dia dapat detect. Macam saya tanya dia lah. Dia detect perubahan macam mana. Tapi best menarik tu yang saya... Doktor akan tanya, ambil lagi tak? Sebab doktor pun tahu dia ambil barang kan. Okey, baik. Doktor pun selalu tanya dia, ambil tak? Banyak ke? Apa ke? Doktor bising lah kat dia. Doktor tahu dia ambil. Menarik ni lepas ni. InsyaAllah mudah-mudahan kan perubahan tu. Ya betul lah Pak Yus. Terima kasih banyak Pak Yus. Alhamdulillah, terima kasih Puan Puan sama-sama. Terima kasih juga Puan sebab percaya kat saya. Puan sanggup bayar kat saya 11,700 tanpa berjumpa. Ni Puan tak nak jumpa saya lagi tau. Tak pernah. Tapi Puan yakin dengan servis yang kita bagi kan. Walaupun Puan terlupa bagi alamat, saya pula je tak sabar. Saya cari anak. Saya tanya daripada betul. Daripada tak cuba kan Pak Yus kan. Ya. Lagipun tengok live kan, tengok video semua. Betul lah. Saya tengok lepas tu saya bagi dia orang. Tapi biasalah budak-budak ni kan. Tak apalah, saya yang yakin okey lah saya kata. Baik Puan, terima kasih banyak Puan atas perkongsian. Terima kasih. Baik, Terima kasih banyak Pak Yus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut apa yang ditiru, kalau orang masjid pun minum, generasi pun hancur. Jangan biar kampung. Ay syukur, alhamdulillah. Okay guys, boleh saya ulas sikit? Kalau boleh komen boleh Untuk kes ni sangat menarik. Biasa orang tanya, anak ni jadi biol, jadi gila ke apa ke, boleh ke? Saya takkan jawab boleh. Saya kata ikhtiar. Dan saya memang sangat nak kes-kes macam ni. On je. Sebab dia bagi tahu adik dah 7 tahun OKU. Tujuh tahun, apa dengar tadi kan? Kita sharing. 7 tahun OKU. Sebab apa? Sebab Big Gam. Sebab apa ambil Syabu? 2018 dia pernah buat, dia pernah pergi, masa umur 18 dia pernah pergi temu duga untuk join TUDM. Bila join TUDM bukan temu duga sehari. Okey. Dia ada sesi dia, tak silap dah seminggu 2 minggu macam tu. Disebabkan dia tak ambil dalam masa tempoh tu, dia jadi biol pada hujungnya. Hello, Muhammad Yusnus. Anida. Kau boleh siapa tak? Alright. Okey, baik. Kemudian bila saya dengar yang adik ni OKU, saya jadi bijak excited.
Saya excited. Sebab masa tu dia pun nak buat pilihan, nak buat yang mana satu. Wahai insan yang konon bijak. Jadi dalam buat pilihan tu, saya pula buat keputusan. Macam ni lah saya buat keputusan, kita rawat dua-dua sekali. Pengaruh itu tekanan. Mereka rebah Kita bagi treatment dua-dua sekali. Baik, ujian. dia dapat maklumat tentang DRT Mastery ni. Dia dapat maklumat ni daripada Flyers. Flyers ni boleh jadi anak saya kot bagi Flyers. Dia dapat Flyers dan dia duduk kawasan ni dekat sini. Dalam sebenarnya. Bila saya buat, saya kata okey tak apa, kita buat start dua-dua. Saya pun bagi nombor account, dia pun transfer. Okey, dia transfer. Tambah kebinasan. Alamat tak bagi. Dia transfer, alamat tak bagi. Pengalaman Pak Yus terbaik dari 2015 lagi membantu orang mengambil heroin, sabu, sebagainya. Daripada ketum, sabu, heroin, pikuda. Okey, daripada 2015. Cumanya sekarang ni saya fokus untuk dadah saja. Sebab apa fokus dadah? Sebab saya nak fokus kepada orang yang nak. Orang minum ketum ni bukan semua nak berhenti ketum. Baik. Okey, Pak Yus tolong sakit semenjak lihat dia orang bercinta. Pak Yus tolong aku sakit semenjak. Tak apalah, okey Pak Yus, kecil manis boleh tak? Isu dia sekarang treatment ni tak murah. Yang saya bagi dekat mak dia sekali tu sebab apa? Sebab dah ada kan? On sekali lah. Tapi mak dia beritahu apa tadi? Dia batuk nak asma kan? Hilang terus. Memang asma hilang. Asma memang hilang. Okey, baik, kita teruskan Tapi saya fokus untuk masuk dadah. Untuk ayah dia ada 3 sangkai kan? Saya suruh start sekali. Okey, Allah masih selamat. Kemudian, dia dah transfer. Alamat tak bagi. Anak dia 2 kali dah kena. Sekali kena 39C. Kena 39C, paling kurang 5 tahun 3 sebatan. Betul ke betul? 39C, paling kurang 5 tahun dalam 3 sebatan. Sayang budak umur 28 tahun. Apa yang saya buat, sebab masa mak dia sembang, mak dia beritahu anak dia kerja dekat sini, dekat Semenyih. Okey, mak dia beritahu. Saya cek, kan sebab tu saya nak korang bagi data, saya tengok nama anak dia. Saya pergi kedai tu, saya tanya. Nama sekian. Ni mana? Bagi saya sebut nama sekian lah. Saya tak sebut agak-agak orang. Lepas tu dia kata, dia keluar beli makan. Okey, saya tunggu kat depan kedai. Saya perhati, tengok-tengok ada satu budak ni yang usia lebih kurang macam tu 28, hala ke tempat kerja dia. Kemudian saya pun bila pergi tempat kerja dia, ni pun okey, bila pergi tempat kerja dia, saya pun panggil. Contoh nama dia Din. Din! Dia pun balik. Mai, saya panggil dia. Mai, saya duduk kat kereta, kat parking. Masih. Dia main, saya ambil treatment. Kemudian saya bagi kereta, mula sekarang. Hari on terus. Sebab apa? Tak mau bagi sangkut urin. Ada tak dalam ni ADK yang nak kawan dengan saya? Ada tak ADK dalam ni yang nak kawan dengan saya? Saya nak tanya tu. Tujuan dia saya nak tahu berapa pantaskah urin boleh hilang bila ambil treatment DRT. Alhamdulillah seorang lagi hamba. Dua orang. Alhamdulillah seorang lagi hamba Allah pulih syabu. Dua beradik. Seorang OKU 7 tahun. 7 tahun OKU. Adik 7 tahun OKU. Abang dah dua kali kena tangkap urin. Sekali lagi 39C. Ni dekat sini. Alright. Saya kata ni on terus. Sekian. Lepas tu yang ni bawa balik. Alamat tak ada duit dah bayar lah. Treatment dah bagi dah. Duit dah bayar. Treatment tak bagi. Alamat tak ada. Cari rumah tak tahu kat mana. Tapi tahu dekat mana anak dia kerja. Saya pergi jumpa anak dia. Bos itu. Sampai sekarang saya tak ada alamat dia. Mudah buat rawatan dengan DRT, saya tanya. Mak dia sebab tengok apa? Tak payah berhenti kerja. Sebab hampa nak buat kerja. Hampa ada hutang lah. Nak bayar motor. Nak bayar kereta. Nak bayar tu. Kalau apa masuk pusat. Duit keluar. Kerja tak boleh buat. Betul tak? Kerja nak buat tak boleh. Masuk dalam, bayar beribu-ribu sebulan.
Lepas tu, badan hang tak boleh guna untuk menjana pendapatan. Sekarang ni, kita nak badan you boleh guna untuk jana pendapatan. Income you 3,000, 4,000 masih ada income. Kita bagi treatment. Bukankah ini lebih terbaik? You masih boleh jaga isteri anda, mak, ayah. Boleh jaga lagi keluarga. Itu bila mak dia tengok itu, ambil nak ambil treatment. Ambil hari tu. Ni hari ke-6. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni, siapa yang duduk kat sebenarnya? Kontak saya sekarang. Siapa yang duduk dekat saya lah ni Lembah Kelang ni. Yang ada masalah macam ni, cepat-cepat lah. Masuk pusat kena tengok pisang berbuah. Masuk pusat kena tanam pisang lah ni pusat dia kena tanam pisang. Kan? Matlamat kita adalah Matlamat kita adalah pemulihan. Kemudian pula sekarang ni, aduh, yang ni pula dah satu hal. Polis Kelantan sasar tahan 60 penagih sehari dalam operasi jihad dadah. Jihad dadah bukan tangkap penagih. Jihad dadah pulihkan penagih. Tolonglah faham. Hampa, okey, Assalam Pak Yu, sebenarnya kat mana? Saya dekat sini, saya dekat Diamond City ya. Tapi boleh jumpa saya kat mana-mana kat sebenarnya. Biasa saya lepak Ketua Salim. Dekat Acap, saya selalu dekat Acap. Okey? Saya selalu dekat Acap. Echo Hill. Saya ada kes. Echo Hill saya ada kes dua. Adik ipar dengan abang ipar. Menantu dengan anak sendiri. Dua pernah ada agak kat Echo Hill. Tahun 2021 tak silap saya. Kau dibenci kerana dia. Salim, dekat Echo Hill. Saya dekat Diamond City. Dihina, dicaci, dipijak masyarakat. Saya dekat situ ada dua kes dalam satu rumah. Penyakit di Diamond City kat mana? Diamond City ya. sakit dikata akhlak rebah. Pengaruh gelap watak Tahu ke tak tahu ni? mata mereka hanya pandang. Diamond City sebenarnya jalan Habib Broga. Ayah ibu Tahu, okey, baik. Yang mana? Ada ke? Ada isu. Siapa yang ada isu? Ada masalah dadah. Syabu, heroin, pil kuda. Tapi yang tadi yang best tadi. Saya nak barang tetanus. Saya memang nak barang tetanus. Kita tak kata kita boleh pulihkan. Ini hak Allah. Tapi saya memang nak sangat ikhtiar jika family sanggup. Yang tetanus ni. OKU faham tak? OKU dah dapat surat OKU. Faham ambil Daripada roti kalau makan tinggal ego tu tiba-tiba sekarang dah boleh ikat. Siap tegur pula adik, lepas makan ikat balik, tutup balik, makan tutup balik. Nampak tak perubahan dia? hukuman tak pernah bawa kebajikan. Yang ada Diamond City ni dia agak tersorok belah dalam. Kalau nak masuk ke Diamond City ni dia jauh ke dalam. Kan ada tasik tepi tu kan. Biasa dia duduk mancing kat situ kosong hanya pada yang Tuan Salim buat apa dekat situ? Kerja situ ke ataupun you business ke macam mana? Boleh bagi telefon saya WhatsApp. Okey, boleh. Ambil nombor saya 010 300 8038. Saya ni boleh kalau kata hangpa nak buat treatment ni, yang duduk dekat ni bawa sekali hak sakit tu. Kita buat tahun tu juga. Tapi kalau kata benda tu berat, depa tak boleh bagi kerjasama, tak ada masalah lah. Tapi kalau boleh bawa tu bonus jangan bodohkan diri, kau tak mengerti. Okey, ambil nombor saya 010 300 8038. Benci